Okay guys, so kita dah sampai kat Stadium Sultan Ibrahim untuk perlawanan Asian Champions League Elite di antara JDT menentang Ulsan Hyundai. Kalau kita tengok tadi, tiket full house. Macam manakah suasana kat stadium ni, apa yang akan jadi? So jom aku tunjukkan korang suasana dan keadaan untuk match untuk JDT ni. Let's go. Okay guys, tapi sebelum tu kita terlupa satu benda. Kita datang match JDT tapi kita tak ada baju JDT ni. Nak kena pergi beli dulu ni. Nak tengok tak? Dengar kata JDT store baru ni memang cantik, cum lecun. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam tu. Jom kita beli. Let's go. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Okay, so prediction 3-1. 3-1. Like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Kita ingatkan sebelah sana. Rupanya dia sebelah sana. So kita pindah sana. Okay, jom. I'm losing my mind. Is everybody in the world? Hello, how are you? Where are you from? How do you from Korea? Okay guys, so sekarang bersama kita fan Korea, fan Ulsan Hyundai. Nak tanya dia. Okay sir, what is your name? My name is Lee Sung-gun from Korea. Oh, okay. So for today match, what is your score prediction? Perhaps Ulsan win 3-1. JDT? 3. Ulsan score is 3. JDT? Is 1. 1. Oh, dia predict Ulsan menang guys. So, all the best for today match. Welcome to Malaysia. Thank you. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay, thank you sir. Okay guys, kita dah berada di JDT Direct. Inilah store yang menjual semua merchandise jersey JDT yang official . So apa ada kat dalam? Jom kita pergi tengok. Let's go.
Tengok makan. Jom. Okay guys, so kita dah dapat dah baju kita. Sekarang kita nak pergi tukar baju. Nak tengok tak cantik tak cantik? Jom kita tengok depan ni. Jom. Orang dah makin ramai ni. Bagi kad. Aduh. Buat hal. Guys, suasana orang dah ramai, dah penuh ni. Korang boleh tengok lah suasana di sini ni. Memang lain macam full house. Ni pun ada yang masih ramai belum sampai lagi. So kita nak buang masa, sekarang dah pukul 6.45. Kita dah boleh terus masuk stadium. Okay, kita boleh masuk, kita boleh beli makanan. Dalam tu kita nak suasana nak player training kan. Jom, jangan buang masa. Jom. Kita nak tanya brother kita ni. Okay bang, prediction untuk hari ni JDT lawan Ulsan. JDT kalah 3-1. JDT kalah 3-1 Kalah 3-1. Siapa yang skor 3 tu? Kipanggon 3. Nampak? Dia sebut kalah-kalah, player Ulsan pun dia tak kenal. Pakai JDT dah ni. Macam mana ni? Kalau tak boleh JDT kalah. Tak salah kalau JDT kalah. Menang kalah ada permainan bang. Lah kena kenal lah player yang nak skor tu tim lawan tu. Sebab awak kata macam power sangat. 3-1 Ulsan menang, 3-1 JDT menang. Mantap. Okay, so sekarang ni kita nak bagi tahu lah. Kita punya hari ni tempat special sikit. VIP yang mana kita kena pergi untuk tulis nama. Bagi tahu nama kita baru kita boleh masuk. Under VIP. Tak tahulah macam apa suasana ni, first time juga ni. Kita akan pergi tengok dan kita akan tunjukkan kau suasana tempat VIP dekat Stadium Sultan Ibrahim. Okey? Kau nak tengok kan? Jom lah, apa lagi? Jom. Okay guys, so sekarang aku tak boleh cakap kuat sangat. Aku sekarang berada di Royal Guest tau. Tempat Royal Guest. Kau boleh tengok keadaan di sekeliling ni. Ada makan tau, dihidangkan special. So orang pun belum ramai lagi. So aku hantar yang awal dah sampai kat Royal Guest ni. What an experience lah. Ya, aku tunjuk kau suasana dia. dari Malaysia dan pasukan Ulsan KCFC dari Korea. Para pelanggan dikawal untuk duduk di tempat duduk mengikut nombor tiket anda dan itu makluman tahap Jepang Stadium Sultan Ibrahim Sabatu ini merupakan kawasan lapangan merokok. Para pelanggan juga diminta untuk mendengar arahan pasukan masyarakat keselamatan ketika masuk dan keluar daripada stadium. Selamat menyaksikan perlawanan AFC Championship League yang akan pasukan Johor Darul Abzir dan pasukan Korea. Perlawanan pasukan Johor, pasukan Johor Darul Abzir.
Now let's turn our attention to the AFC Cup. In a fierce contested competition. Okay guys, so sekarang player dah bersiap sedia untuk perlawanan. Kadang-kadang memang berdebaran. Stadium cantik, suasana pun cantik, keadaan cantik, padang cantik. So match ni akan jadi satu match yang wow, amazing. Korang tengoklah, pengadil pun dah bersedia, player dah bersedia. So apa lagi guys, let's go! Oh, gila Mat, Arif Aiman. Dia punya skor, dia dapat rampai bola. Dia close lah kan Arif Aiman tu lah. Baiklah Arif. Memang terbaiklah Arif Aiman nak kecil kau. Memang Galik kita letak nama 42 Arif Aiman. Let's go. Hat-trick malam ni Arif.
setakat ni minit ke-13 1-0 untuk pasukan JDT. Fan meriah non-stop, chant, gameplay terkawal, so far okey. So kalau tengok gaya boleh menang 3-0 ni. Apa kita tengok lagi apa jadi sana. Oi. Kualiti yang ada kat ASL ini. Bola ada crossing, dia punya hadang, dia punya tackle. Memang beza kalau korang tengok memang beza memang wow Feel dia memang wow amazing. Aku dah cakap ni nombor 17 ni Luke siapa nama dia ni? Ni Luke Wilson ni kau kena jaga lebih. Dua orang macam ni. Dua orang pun tak boleh, kena 3. Memang bahaya lah dia ni. Season lepas pun dia ni buat hal lah nanti. Dia jaga ni. Okay guys, tadi ada pelanggaran Dragon kena langgar Ada Chan ni. Adakah akan ada VAR ke tak ada? Paling kita tengok. Mengada, kita checking sekejap. Kita tunggu sekejap. Tapi gaya macam tak ada ni. Gaya macam pelanggaran biasa. Tak ada lah. Rasa tak ada lah. Okay, play on. Injet. Kena spray, nak kena kasih air sikit. Okay, bila ni nak gol nombor 2 ni? Masih menunggu Kuasa gol nombor 2 akan terhasil Dragon. Nampak berat kan? Tapi dia akan skor. Percaya lah.
Additional time 4 minutes. Additional time 4 minutes. Apa? Macam apa? Ini ready apa? World class. Okay guys, so sekarang tu dia keputusan separuh masa pertama. JDT mendahului dengan 1-0 hasil jangan Arif Rahman. Satu perlawanan yang cukup berintensiti tinggi, perlawanan yang cukup berkelas dunia. Kita ada separuh masa kedua, lagi 45 minit. So jomlah, aku rasa kita pergi cari makan-makan sikit ke, cek popcorn ke, cek air ke. Jom, kita tengok apa ada kat luar. Jom, let's go. Okay guys, so dah start second half. Oh, game memang laju lah. Tak tahu apa jadi. Harap JDT boleh balancekan game dan boleh dapatkan gol lagi. Let's go JDT, let's go. Papa dia sikit lah, nasib baik tak masuk lah. Bahaya, jadilah. Seram pula aku second half ni. Score. Percaya je. Game ni Bergson score. Kita nantikan. Kau cek kan?
adalah. Okay, come on, person. Let's go. Guys, gol yang kedua JDT sekarang menit ke-68 dan 2-0. Harap dapat maintain, dapat steady. Kemenangan boleh jadi milik JDT untuk lawan ni. Mantap. Let's go. Apa tadi? Ni. JDT ni. Ini nombor 23 ni. Israfilov ni. Memang cakap budak ni memang gifted ni. Angkat dia memang lahir dengan bola sekali lah. Memang baik lah dia. Kapten tau. Bukan biasa tau. Apa nak saya? Kapten. Kau tengok. Kapten.
Hafiz Fazal baru masuk captain tu LFC Smart. Woohoo! Kau Bergson ni memang tak mengecewakan. Bola macam tu kau bagi dia memang satu kali dikasih habis. Settle. Memang Bergson memang kejam. Memang A lah Bergson. Come on guys. Lah Iman kan masih. Dia tinggal lagu lagi. Sudah guys, perlawanan berakhir dengan kemenangan kepada pasukan JDT 3-0. Memang kau memang padu guys. So korang tengoklah suasana dia lepas match ni. Memang best lah. We thank you for attending to this match of the AFC Champions League in Asia at the Sultan Ibrahim Stadium. Without your support and presence, the atmosphere would have been this electrifying, making me really... Sekarang masih dalam listi. Satu, dua, tiga. Satu. One, two, three. One, two, three. Last one. One. Okay guys, dah settle dah perlawanan Asian Champions League Elite antara JDT Mentang Usain. So tahniah kepada pasukan JDT 3-0 hasil jaringan daripada Bergson, Arif Aiman dan juga siapa tadi tu? Oscar Ribas yang bola ada macam reflection tu. Okay, so dah settle satu pengalaman experience sangat wow. Okay, so next korang nak kita pergi match mana? Korang boleh tolong komen, nanti kita akan redam match tu. Let's go guys, mantap. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord
Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit.